Kemudian langsung tuk pak pintu syurga. Pintu syurga aku haji tamang khusus ni. Pulen pintu pulen. Menurut amalan. Udah bayang duha. Hantam tengah duha, babut duha. Kejarak tamang nikah. Yang pokok pintu syurga jangan kalau lagi tengok tamang pintu masjid. Sebab pintu masjid kat mana? So kalau memang khusus. Kemudian cerita apa? Syurga sabah tempat persapan Tuhan yang ayat tanam atau pula. Dia tahu di dalam Quran ni kan ufong dia. Dalam surah Al-Qiyamah macam-macam Allah sebut syurga. Tak kemak pegah lagi pelami. Lagi tupak tu baru. Hana merapi. Kamu tak. Kemak pegah pantai. Lagi pantai TVP. Hana mutopi. Kemak pegah hijau tupak hana mutopi. Pokok hana tuki pegah. Uiddat lil muttaqin dan Quran. Ku siap dulu bahanyan kuring kat tulung tuan. Apa? Kemudian tok lang syurga. Ya pertama-tama umur keputusan tu dah Tuhan. Keputusan tu buat umur 50 tahun. Berbantu. Yang mati lewat baklu betul baklu puluh. Yang mana mati lagi perik baklu puluh. Ina menan agam menan. Panjang tanya 60 ha. Purmo 60 ha, tanya 60 ha. Rupa Nabi Yusuf. Perangui tunggu mulimang hari perangui kami dari kubu ku pintu syurga perangi habis kot sampai boleh Allah bina waktu tubuh tu tinggal boleh misal saja saya kita sampai habis. Kemudian setelah ragam 8 ribu guyuk kurma tuan 80 ribu. Sila uragam gujuk purmoh Tuhan 80 ribu. Seuragam. Apa? Yang bernikah dia yang gujuk dia nak kedai dunia. Ingat dunia yo. Harap yang bernikah le tu dia yang mati sajan tanya. Mati purmoh tinggal kau. Yang tentang yang lakonya dah kira ke dia hana tukar kali atau buat ya awal baca bro atau mata lakau aku mengkawal dia tetap laku punya kelakuan dekat yang hana tukar kali wa mau inang dia mata lakau jim kawal ngelakau kedua mati yang lakau kedua nyan pun boh lakau kedua hang lupa leng agam pun mati nyan lakau kedua bukan lakau kedua mati yang melatangan lakau kedua nyan pun boh lakau kedua cuma kawan yang keput mati agam. Boleh. Mati lagi dia bunuh. Mati agam. Ya. Mati ya. Awal hana je mengkawal le. Sungguh panjang. Mati. Nya mata lako terakhir. Macam kedua. Kawin dengan lako pun mati.
Lepas kedua mati. Lepas kedua mati. Bandung mati. Mutlak mati je. Mati pun mau. Wah, ludah tu pedang itu hal limbang boh tak kacaunya. Gu pilih ludah. Tak kacau. Kamu kiri banyak. Oleh kenanya bapa ni yang gagak akal jika awal mendengar bel kau elak yang lupa le luar kerat. Kerana Hanafi Puruma niuk lalah 80 ribu kalau dia. Seorang dia pegah kena kata pegah. Takut dia tanya, "Kenapa pegah habis pula?" Malah 80 ribu temu. Ya, ni kau pakai kau pakai. Gujok tenaganya li Tuhan kada seribe rau nineng. Tiga. Kada seribe rau ragam gujok nafsu ku sirau ragam. Tengok. Seribe rau ragam nafsu seribe rau leng gujok ku sirau leng. Jelas? Jelas kan? Ya, menang lagi. Kemudian dalam syurga sifat tubuh tengok hidung mana le? Ia mata mana le? Ruh na tapi kasturi di biar kerau tu. Kasturi kerau tu. Hanale. Hanale. Luar biasa. Menyenang makanan tetap nak tapi syurga nali. Cakap urang makawin muji Allah. Ia mani hanale. Ya. Beta lucu, apa lucu panena tiba lang syurga kudro syurganya apa lucu. Hanya pegah bina hanya berani. Hanale haba tama hawa tu haba langkangkan musikre anali haba langkangkan halam manfaat. Kemudian nikmat Allah jika terasa tu kata dua langsung tu mana tengok kadang hawa tu ke syurga kemakanan dunia wa utubihi mutasyabiha. Tok hama kemudian tok langsung apa boleh anu asal langsung tok. Hawa ke se mana? Tok laju idangau ke dia pajah je ke mana Allah ipo anak hawa pe. Ni lucu. Hawa ke se kameng pajah pe. Le pajah je kameng berangkat anak hawa pe. Mana isi lemo? Dalam hal yang lainnya yang cukup sunan kita yo. Orang jemaat kusuh orang Tuhan. Orang jemaat tiba dalam syurga, balang tabak halaman syurga, lam yakut ubena urang Tuhan. Bahkan dubena yang mangat-mangat, dubena yang lazat-lazat, dubena yang senang, habis senang tak Tuhan dah akhirat tu. Bujuk perumuh lapar biar berhas mata banget tak Tuhan. Bujuk makanan yang macam-macam gak pernah rasa macam lazat tak Tuhan. Ulai lazat dia akhirat Tuhan tu. Ulai lazat tu. Kemudian urinang bujuk pakaian 70 lapis. Min sundusiu wa istibraqiu wa dibajim mutalabbisil dalam Quran. Dia fikir 70 lapis irbah tu saja. Itu baik. Dia pergilah kitab 70 lapis lebih pun dengan lapis. Yang kapal tu. Selapis kerja semuanya lebih pun 70 lapis dengan lapis. Ni dalam Quran. Kajelasnya.